Assalamualaikum guys. Okey, Mei rasa video Mei ni satunya Mei lama dah tak update video dekat dalam channel ni. Satu lagi Mei rasa Mei lama dah tak buat video rumus pasal khabar angin pasal tentang gadget-gadget kamera ni. So, kali ni Mei nak buat sebab ada beberapa berita yang menarik. Okey, satunya yang pertama, berita menarik pada pengguna-pengguna Canon. Okey, apa dia berita menarik tu? Iaitu Canon dia buat kemungkinan ada khabar angin mengatakan Canon dia tengah bersiap-siap. Okey, tengah duk bina lens 45mm f1.2. Yang menariknya dengan lens ni iaitu lens ni bukan USM tapi STM lens. Jadi pada pengguna-pengguna Canon, saya rasa korang tahulah kalau STM tu bermakna lens ini adalah kategori lens yang bajet. Jadi set demo mungkin akan boleh tengok lens bajet f1.2 daripada Canon. Cumanya saya tak pasti harga dia berapa, tapi saya rasa harga dia tu akan tak adalah sama macam lens 35 1.8 tu. Saya rasa harga dia mungkin lah 4,000 ke bawah dalam 3,000 lebih. Kalau dia mahal lagi, saya tak pasti juga. Mungkin kalau dia mahal lagi, mungkin harga dia lebih kurang sama dengan lens yang baru daripada Canon iaitu 50 f1.4. Cumanya dia susah jadi pertimbangan dekat situ sebenarnya. Tapi ini tengoklah, tak tahulah Canon dia nak letak berapa harga. Kalau dia letak betul-betul murah, memang boleh dikatakan jackpot. Cumanya kita kena tengoklah dari segi kualiti dia. Mungkin f1.2 tapi kualiti dia tu memang tak cantik ke kan, tak tahulah. Tapi ni hanyalah khabar angin, tak ada khabar angin yang sama-sama lagi. Okey, ada khabar angin yang macam dah confirm, iaitu kemungkinan kita akan tengok bulan 11 ni kamera baru daripada Canon iaitu Canon EOS R6 Mark III. Jadi sebab kenapa saya kata macam tu, sebabnya kemarin saya ada tengoklah YouTube, ramai yang nak cerita pasal kesilapan Canon. Dia post dekat YouTube channel dia tu satu video yang untuk thriller untuk launching kamera baru tu, tapi tiba-tiba dia delete pula sebab dia letak terlalu awal. Sebab kalau tengok pada tarikh tu dia 6 bulan 11, jadi tak lama dah lah. Ni bulan 10 dan nak habis dah bulan 10, dan ni berapa ni, buat video ni 31 bulan 10, jadi tak lama dah. Okey, kemungkinan memang akan keluar lah Canon EOS R6 Mark III. Dan juga ada satu lagi berita yang saya rasa lepas je Canon buat keluar R6 Mark III, ada satu lagi kamera yang akan keluar. Apa dia? Iaitu Sony A7 Mark V. Sebabnya saya dengar khabar angin kamera ni Sony dah ada lama dah. Cuma Sony dia sipeh sebab dia tak tahu nak letak harga berapa. Sebab termasuk dengan kalau ni ada perang tarif Amerika. Okay? Jadi Sony dia macam payah nak letak harga, dan Sony pun itulah masalah harga kamera dia agak mahal. Sony lah ni makin lama makin mahal, dan sekarang ni pun tak ada lagi kamera bajet daripada Sony. Kalau ikut kamera full frame memang tak ada lah bajet daripada Sony. Kalau Sony A7C Mark II tu pun harga dia boleh teh jugalah kalau kita banding dengan yang lain macam R8, Canon R8 harga dia lebih kurang dalam 5,000, kalau 5,000 lebih macam tu. Kalau Z6 Mark V, Z5 Mark II pun harga dia lebih kurang bawah lagi, dalam 4,000 lebih ke 5,000 juga lah, maksudnya tangga tu lah. Kalau Sony A7C Mark II tu harga dia 8,000 lagi, jadi agak mahal. Dia tak ada bajet. Kalau crop sensor pun tak ada lagi kamera baru yang bajet untuk gambar lah, untuk hybrid gambar dan juga video yang ada shutter, mechanical shutter. Kalau tak ada memang dah ada dah, iaitu Sony ZV-E10. Yang ada sekarang ni pun A6700 yang main shoot sekarang ni, tu pun harga yang agak boleh tahan juga lah untuk sebuah kamera mirrorless. Jadi saya tak tahulah agak-agaknya Sony dia akan letak berapa A7 Mark V ni, sebab dengar kata khabar angin dia juga kamera ni boleh dikatakan body dia tu lebih kurang sama dengan Sony A7R Mark V kan. Sekarang ni A7R Mark V kan, jadi sama je A7R Mark V. Jadi dia ada skrin tu bagus lah, dia ada tilt dan juga skrin dia tu multi tilting ke apa gitulah. Cumanya dia punya grip dia tu, ingatkan dia ambil sama design dengan Sony A9 Mark III dengan A1 Mark II, tapi tak, dengar kata rumus lah, tak tahulah betul ke tak, tapi saya yakin
Sony tak akan letak benda tu. Saya rasa gitu. Cuma yang nak tahu juga Sony A7 Mark V ni, dari segi spek video dia tu macam mana. Kalau macam tak ada beza sangat, jadi macam tak berbaloi nak upgrade daripada Mark 4 kepada Mark 5. Jadi tak tahulah apa yang Sony upgrade. Macam tak nampak sangat. Harga lagi mahal tapi itulah. Jadi itu saja Mega Sale Khabar Angin setakat ni pasal berita kamera. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya pasal khabar angin yang seterusnya. Okay guys, itu saja. Assalamualaikum.